Ya, Assalamualaikum. Saya nak tunjuk cara guna dua handphone. Satu untuk Grab dan untuk data, hotspot. Satu lagi itulah untuk InDrive, Maxim, Bolt. Grab pun ada. Kalau ni boleh kita boleh login serta-merta dalam handphone yang tu. Cuma kena ambil masa sikit lah, kena photo verification. Okey, sekarang InDrive ada muncul satu. Saya berada di Bentor memang tak banyak. Tapi ada pula orang guna InDrive. Yang ni nak pergi dekat je. Dia tak pakai Grab tu. Ataupun mungkin dia on dua-dua Grab dan InDrive. Tapi yalah sebab mungkin ada driver lain. Jadi InDrive ni selagi mana dia tak tu, kita boleh tengok. Kita boleh offer. Jadi handphone ni ada InDrive, Bolt dan Maxim. Maxim pun kita set auto lah. Tengok. Ni ada satu di Genting. Jauh tu. Cari kerja lah. Tak payah lah. Cuma kita set auto tu, mana tahu tiba-tiba ada orang nak on, dapat rate yang cantik, kita ambil je. Bolt online saja, set online. Bila dia ada, dia akan muncul. Tak apa, dia tak auto set. Kalau kita tak nak, kita biar je. Ni InDrive pun sama lah. Yang Grab ni, yang auto accept ni, kita tak boleh, kalau kita abaikan kan, tiba-tiba kan orang tu ingat kita nak pergi ambil dia lah. Dia tunggu, lalai kita kena ban beberapa jam. Padahal buka. Okay, Grab dah masuk. Ini sekarang 12.45. Lebuh Raya Karak, Surau Kawasan Bentor. Orang yang sama tu. Orang yang sama berapa? RM9.60. Beza RM60. Jadi saya kena klik cancel booking. Sebab saya tak boleh abaikan. Lepas tu dah tak ada lah. Saya bye-bye lah. Tak nampak lah. Yang ni dia nak pergi. Ni macam Bangla kot. Nak pergi Sembahyang Jumaat. So itulah. Ada orang dia pasang kat sini kan. Pasang kat sini. Pasang tegak macam tu. Saya tak boleh lah. Tak kerti lah macam tu. Sejak daripada mula lagi saya dah buat macam ni. Dah terbiasa kan. Ni wayar kabel untuk charging. Sampai signal belah sini, Proton Saga. Jadi kita tangan kiri ni banyak buat kerja lah. Kena klik-klik dengan signal lah. Jangan tak bagi signal pula kan. Jangan jadikan habit tak bagi signal lah. Okay. Kalau tu ni okay. Takkan ni InDrive itulah. Bolt ada ikon shortcut ni. Tapi sebenarnya mengganggu penglihatan juga. So kita itulah boleh alih. Dan bila katakanlah map kan, nanti kan mengganggu pula penglihatan kan benda ni. Boleh disable kot. Itulah gayanya. Ni dia punya tu yang jenis macam ni. Ni murah je ni, RM7 beli kat DIY. Ni senang. Slide je. Slide. Okey, yang ni boleh masuk sampai habis. Dia ni ada benda kat belakang, ada ring tu. Jadi dia masuk separuh lah. Tak apa benda ni. Boleh je. So itulah maknanya kalau memandu kena pandang kiri ke bawah, pandang depan, ke kanan. Okey, Assalamualaikum.